Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini saya nak petik sebiji orange, Caracara Navel Orange. Okey, baru ni ada berbuah beberapa biji dah harvest, tinggal sebiji ni. Okey, so masak ranum di pokok masak ranum. Okay, dia punya warna pun dah berubah ke kuningan, nak orange sikit-sikit, tapi dalam gambar ni nampak tak berapa ni sangat lah, tapi in real memang dia lebih kuning ya. Okey tuan-tuan, saya nak petik buah ni. Okey, dah ranum. Okey. Okey, ni ya, Caracara Navel Orange yang masak ranum di pokok. Okey, yang tanam di tepi rumah saya lah. Okey, so kita nak buat ujian rasa. Itu last time saya petik buah hijau, jadi this time saya let it ripe di pokok lah. Okey, buah yang baru petik tadi, kita nak buat ujian rasa. Okey, seeloknya buah yang citrus ni kita simpan dulu 2-3 hari baru dia akan lebih manis lah. Tapi yang ni saya nak rasa terus. Okey, kita potong. Okey, tengok isi dalam. Yang ni yang special tentang Caracara Navel Orange, iaitu isi dia warna merah. Okey, isi dia warna merah. Okey, so agak juicy. Okey, nampak tuan, nampak dia punya ni juice dia tu. Okey, saya nak test. Tuan-tuan, kita buat ujian rasa. Okey, cukup manis lah. Saya ingat lebih manis lagi dari yang kita beli di supermarket. Mungkin disebabkan oleh dia dah masak ranum di pokok. Okey, memang sedap lah. Ni honest punya opinion. Okey, memang sedap. Cumanya nak cultivate dia tu, nak saya buat tu agak sukar. Susah nak jadi, akak dia tak keluar. Okey, yang tu saja untuk perbanyakkan dia punya benih kan. Okey, so sekian saja untuk video kali ni. Nak enjoy buah ni. Okey, Caracara Navel Orange. Okey, kawan-kawan, jumpa lagi. Assalamualaikum.